Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan cuba buat kuis mudah dengan menggunakan animate. So, apabila kita dah set up lah, saya harap saudara sendiri dah boleh membina sendiri apa nama ni uh, file. So, kita menggunakan file masih menggunakan action script 12 frame per second dan size stage ini adalah 800 darab 800 pixel. Okey, baik. So, tanpa membuang masa, kita akan create satu layer, namakan dia sebagai page. Dan setiap satu ni kita insert keyframe. So, insert keyframe. Okay, insert keyframe. Dan kita namakan kat sini adalah page. Oh, bukan. Selamat menjawab kuis tahun. Satu kat sini. Dan kita masih lagi kat sini. So, kita target nak buat berapa soalan. Katakanlah kita nak buat 5 soalan. So, 5 soalan maknanya sampai frame ke-6. So, kita insert frame. Okay, insert frame. Kita type dia. Pada frame yang kedua, type dia kat sini. Soalan 1. Okay, soalan 1. Cuba kecilkan sedikit boleh tak? Soalan 1 kita kecilkan sikit jadi 33 ataupun 35. Okey, 35. Okey. Soalan font kita akan guna impact. So, soalan 1 kita biarkan di sini. So, bila kita buat macam ni, soalan 1 ni akan muncul sehingga frame ke-6. So, kita tak naklah macam tu. Kita nak soalan 1, soalan 2 pada setiap frame lah. So, pada frame ketiga, saya besarkan sedikit kalau tak nampak. Okey, baik. Pada frame ketiga ni kat sini kita insert je keyframe. Insert keyframe, ubah nombor kat sini jadi nombor 2. Masukkan lagi keyframe kat sini, insert keyframe, ubah kat sini jadi nombor 3. Masukkan lagi keyframe kat sini, insert keyframe, ubah kat sini nombor 4. Dan masukkan lagi keyframe kat sini jadi soalan 5. Dan kita nak buat page akhir. So, nak buat page akhir, kita boleh buat macam ni lah. Ini page mula-mula. So, kita masukkan page akhir kita, insert keyframe. So, kita tidak macam ni. Kita kata, tahniah. Dah. Jawab. Okay. Tahniah, anda telah menjawab semua soalan. Okey, baik. So, dekat sini kita susun elok-elok. Dan okay, baik. Situ saja. Kita biarkan macam ni. So, kita dah dapat page 1, page 2, page 3, page 4, page 5, page 6 dan page 7. Okay, baik. Kalau kita control enter, kita akan dapati benda ni tak berhenti lah. So, kita boleh letak coding. Cara nak letak coding adalah klik pada window dan action, masukkan stop pada frame pertama. Pada frame pertama, masukkan stop. Dan insyaAllah kita akan dapat macam ni lah. Control enter, dia akan stop. So, kita nak kena ada interaction kat sini. So, kita boleh buat button. Okay, untuk contoh kali ni, saya akan guna button yang kita bina sendiri ataupun custom made button. Custom button, saya ambil rectangle biasa saja. Okay, untuk rectangle ini, saya ambil rectangle ni, saya ambil corner radius, ambil lah katakanlah 3 ataupun 4 lah. Dan saya lukis satu rectangle warna hijau.
So, macam ni ya. So, radius ni kita boleh ubah lagi Radius ni kita boleh ubah sampai ubah 9 ke macam mana. So, dia nak bagi bucu kita ni tidak tajam saja. Okay, so warna hijau. Saya klik makanan. Klik makanan. Klik makanan. Kau buat tu simbol. Movie clip. Tukar jadi button. Ambil BTG. BTG. Button. Dan klik OK. So, kita double klik kat sini. Double klik kat sini. Saya tambah satu lagi layer. Saya namakan tag. Text. Dan kat bawah ni, saya insert keyframe setiap satu. Dan dekat sini saya insert frame saja. So, ada 3. So, dekat sini saya insert keyframe juga. Okey, dekat ni, pada objek. Bila mouse kat luar, mouse kat luar ni dipanggil up kat luar. So, dia tetap hijau. Over ni, bila mouse masuk dalam kawasan button, so kita tukar dia menjadi merah lah. Okey, sekejap. Ni So, kita tukar dia jadi merah. Merah. Kita tekan ni, button ni. Dan kemudian kita tukar dia menjadi merah juga. Sama saja, merah juga. Okay, baik. So, teks kita masukkan sini adalah mula. Dekat tag ni kita type kat sini mula. M-U-L-A. Mula. Tapi tukar dia warna putih lah. Baik. Dan besarkan sikit, boleh tak? Okay, besarkan. Okay, baik. Gunakan arrow key untuk letak di tengah. Okay, baik. So, kita sama punya quiz. So, mula balik semula ke scene. So, stage kita bertukar sebab saya tersalah tadi. Tersalah klik So, tak apa. Stage ni kita boleh ubah balik warna stage ni. Ataupun dah tertukar jadi button So, double klik balik. Klik balik. Apa yang saya buat adalah saya balik semula ke sini. Scene. Okay, button ni sebenarnya kita kena buat layer button. Button, BTG. Hutan. So, button ni ada dalam ni. So, saya tak nak ada dalam ni. Saya nak dalam layer button lah. So, saya delete. Apa yang saya buat adalah saya akan ambil balik dalam library. Ada layer button saya ni. Bukan layer button, ada button saya ni. So, saya tak nak. Dan button ni, kita dapati dia muncul pada semua page. So, saya tak nak macam tu. Saya shift, tekan frame yang kedua pada layer button, butang ni. Dan tekan shift, dia pastikan highlight semua. Dan kita tukar menjadi clear frame. Ataupun clear frame lah. Clear frame semua. So, tak ada apa lah. Tinggal kat sini. Okay. So, background ni saya heran ni kat mana ni. Background saya ni. Okay, baik. Semula baik kepada property. Dokumen setting. Dokumen setting. Kat mana ni Okay, baik. So, saya kena tengok balik dalam ni. Saya mau tengok ni. Mula. Kita tengok lagi ni. Saya balik semula ke scene. Dan saya tak tahu kalau stage saya ni. Ni tertukar patut dah. Okay, baik. Ini asalnya. Okay, baik. So ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan bila control enter dia berhenti. Dan bila kita nak check coding kita dekat mana? Rupanya coding kita duduk dalam page ni. Page pertama ni. So nak lebih elok. Lebih ni kita type saja satu kat sini. Kita type sini action. Okay, baik. So sepatutnya coding kita duduk dalam ni lah. Okay, tak apa. Okay, mula dengan action ni. So stop kat sini.
Pergi pada frame pertama. Tapi ni dia kata duduk dalam page, layer page So saya buang lah layer page. Ia adanya dalam frame pertama. Okey, apa yang kita kena buat sekarang adalah kita nak pastikan button kita ni bergerak dulu. So button ni kena ada nama. Jangan lupa kita buat sini butang mula. So butang mula ni kita klik pada butang ni, butang kita kat mana? Dekat sini. Dan klik pada window, ambil action. Dekat action kita nak gerakkan kepada next frame. Sekarang ni button nak mula ni mesti ke frame yang berikutnya kan. So pergi dekat action script, pergi ke action script, timeline navigation, click to go next frame and stop. Okey, kita klik yang tu dan buang semua yang ini ke next frame saja. Okay, baik. So kalau kita test, Ctrl Enter, dah boleh pergi ke, cuma kita tak ada frame yang button yang berikutnya. So untuk buat button yang berikutnya tidaklah susah. Kita ambil daripada library, kita duplicate benda ni, duplicate button kita tak nak buat dua kali, kita klik button next, button next, N-E-X-T, button next. Okay, button next kat sini. So kita pergi dulu dekat frame yang kedua pada page ni. Okay, nampak tak? Pada page yang kedua ni, dan kita klik pada ruangan button ni. Button ni kita masukkan dulu butang next kat sini. Button next kat sini. Button next, tapi dia tulis mula, tak apa. Sebab kita ambil button next. Dan apa yang perlu kita buat sekarang adalah kita kecilkan dia sikit, kita modify, transform, free transform, kecilkan sikit. Okay, baik. Okay, dekat sini. So, kat sini kita double klik untuk modify dia. Ambil text pada layer text ni, pada layer text, dan kita double klik, kita type next. N-E-X-T, next next. Okay, yang lain tak berubah. Okay, baik. So kita klik kat mana-mana dan keluar daripada butang next punya timeline, kita balik kemudian pada scene. Kita dapati next kita ni, next kita ni kecil sedikit dan berada pada frame kedua dalam layer button. Okay, dekat next ada nama tak? Dekat property belum ada nama, kita tulis kat sini butang next, N-E-X-T. Butang next, apa butang next buat? Dia klik, dia akan pergi ke next frame, next frame, next frame. So kita buat macam ni, klik kat sini, nama dah masuk dah. So web window, action, pergi ke component, pergi ke code snippet, action script, timeline navigation, next frame and stop. Okey, cukup. So kita dah dekat sini. So kita boleh tutup dan kita boleh control enter untuk uji. So mula ada butang next. Okey, dah tahu. Tapi ada lagi butang next kat sini. Tu tak apa, nanti kita buang. Okey, macam mana nak buang? Kita tutup dulu pada frame yang terakhir ni. Frame terakhir pada layer button. So kita insert keyframe dulu. Okey, insert keyframe dulu. Dan kita ambil next ni, delete. Delete macam tu. Okey, kita nak balik semula, kita nak balik semula ke frame mula-mula. So kita buat lagi button dekat library. Butang next, duplicate lagi sekali. Tapi ini butang home. Butang home. H-O-M-E, butang home. Klik OK. Dan masukkan butang home kat mana? Butang home kat sini. Okay. So dia tu ada jadi keyframe. So kita kata home, kita kecilkan sikit, modify. Okay, modify, kita kecilkan sikit. So kita boleh double click. Dan dekat text kita ubah balik. Okay, dah siap. Okay, so dekat ni balik semula kepada scene, tekan button home, beli kat property, tulis kat sini butang home. Okay, ataupun BTG home. So make sure dah kita dah masuk nama macam biasa.
Pastikan layer betul hutang ni. Kemudian kita klik window dan pilih action. So, code snippet, action script. Kita ambil event handlers, mouse klik event. Mouse klik event sebab bila klik dia nak balik ke semula, ke frame mula-mula. So, mouse klik event, kita butang yang ni, delete semua. Okay, apa yang kita buat? Yang perlu kita buat adalah go to and stop. Go to and stop. Kat mana frame mula-mula? So, frame mula-mula kat mana? Nombor 1. So, semicolon dan tutup. So, kita uji kita punya ni, control enter, mula, next, home. Okey, itu saja. So, setakat ni itu dulu. Kita akan sambung pada siri berikutnya untuk menyiapkan kuis. Terima kasih.